Siapa sini hatu pedah? Kalau tak pedah, rasa tak sah nak makan. Atau orang Kelantan kata, tak jelera makan kalau tak pedah. Kalau mi segera agak, mesti pilih hok paling pedah sekali. Lepas tu, time masak tu, letak pula lada. Sedap ke? Tapi kena ingat, makan pedah ni ada kesan buruk. Mungkin hok mana suka makan pedah tu sedang alami sekarang ni. Ini 3 kesan buruk hok selalu dihadapi oleh mereka yang suka makan pedah. Pertama, gastrik dan pedih hulu hati. Rasa pedah boleh merangsang pengeluaran asid perut secara berlebihan. Kalau kita seumur makan pedah, dinding perut mungkin boleh terluka dan menyebabkan rasa terbakar kat kuasa dada atau hulu hati. Kedua, masalah pencernaan dan cerit-berit. Makanan pedah akan mempercepatkan proses pergerakan usus. Sebab itu, lepas makan pedah, terutamanya pedah level melampau, ramai hok kena cerit-berit atau perut rasa memulah. Sebab apa jadi gitu? Sebab badan kita sebenarnya tengah cuba nak buang bara kepanasan itu secepat mungkin. Ketiga, menjejaskan diri rasa. Kalau korang perasan, bila dah biasa makan makanan pedah ni, makanan hok biasa-biasa, akan rasa tawar. Ini sebab saraf pada lidah korang dah jadi kurang sensitif atau kebal terhadap rasa asli makanan. Lidah korang hanya tahu rasa makanan hok pedah je. Ruginya, rasa hilang nikmat dunia dalam merasa pelbagai makanan lain hok lebih sedap. Nak makan pedah sebenarnya tak salah pun. Tapi berpada-pada lah. Jangan sebab kita suka makan pedah, perut kita menangis setiap hari.